Baru nak start camping tapi tak tahu nak bawa barang apa? Tonton sampai habis. Tak perlu overthinking sangat. 5 barang ni korang kena bawa. Yang penting, bawa diri sendiri. Kalau tak, spoil mood tu. Nombor 1, sleeping pad atau mana-mana pembukaan yang boleh korang tidur supaya badan tak payah tidur atas lantai, tak sakit tulang belakang. Keduanya, nak lagi selesa, bawa inflatable pillow. Kenapa? Tak payah tengkuk sakit time korang tidur. Ketiga, barang untuk pencahayaan. Tak kira lah headlamp ke, lantern ke, torchlight ke, asalkan korang ada cahaya. Kenapa? Sebab malam gelap, korang nak pergi toilet, korang nak jalan pergi cari barang semua, pencahayaan penting. Tak kira apa-apa, lighting kena ada. Nombor 4, tempat untuk makan. So, contoh macam kontainer macam ni atau cup macam ni. Kalau tak, korang selalu nak minta pinggan kat orang ke, cup kat orang ke, tak bagus. Bawa sendiri punya. Dan nombor 5 ialah kipas. Korang camping kat Malaysia, cuaca memang panas punya. Kalau korang tak bawa kipas, memang tak selesa. Kipas tahan typhoon kita ni recommended kat website kita. So, kalau korang baru berjinak nak camping dan nak kumpul barang-barang, kita dari Tahan Outdoor ada buat 15% off kat kita punya website. So, korang boleh tekan shop now kat bawah. Barang-barang yang Mike cakap tadi, semua ada. Dan seperti biasa, tahan tak? Mestilah tahan.